Kitab ini nama dia Min Fiqh Daulah Islam, karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ni pun tafsir Al-Quran juga. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini seorang alim masyhur. Sekarang ini kampanye letak di Dubai. Dia mempunyai blog sendiri dalam televisyen. Kalau selalu Astro saluran lima daripada Dubai. Dia banyak sungguh menulis Islam. Hamba bawa buku ini sebagai apa panggil nak mempelbagaikan ngajian kita. Kerana Islam ni kita semua tahu apa namanya surat keliling daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hamba dia di buku namanya yang telah dilantik jadi khalifah fil ardi. Kita ni manusia ni sama ada Melayu ke kita ni, Cina ke kita ni, orang Afrika atau hutan orang asli ke, kita ni Tuhan lantik jadi pengganti dia. Ubah belakang besar pun Tuhan tak lantik jadi apa-apa. Mereka berdapat dengan dia sampai dia menanggung arash hamalatul arshi pun Tuhan tidak lantik jadi bawah dia. Alih-alih dengan segala sukacita Allah Ta'ala lantik kita manusia sejak daripada Tuhan ada sampai kepada kita pada hari ini sampai anak cucu kita. Kita kena sedar bahawa kita ni pengganti Allah di muka bumi. Nak tengok Tuhan ni mau sekarang mana, tengok Tuhan kita waktu kita di kanak kiri. Nak tengok Tuhan ni baik sekarang mana, bijak sekarang mana, lemah lembut sekarang mana, dengan musuh garang sekarang mana, dengan kawan baik sekarang mana, semuanya pelanggar Tuhan yang mengandungi 99 nama dia ni. Tengok pada kita manusia. Kita sendiri sedar atau tidak bahawa kita ni Tuhan ada perhati dia ni betul-betul atau tidak. Buat sokong nak kuno, itu masalah cerdik tak cerdik kita lah. Kalau kita cerdik, kita benar-benar tunjuk sifat-sifat Tuhan pada kita. Baik sifat jamal, baik sifat jalan. Jamal maknanya hak comel. Sebanyak mana kita dengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, hak comel. Kita kena tunjuk sifat Rahman ya daripada kita. Itu juga sifat-sifat jalan, sifat kehebatan dia, kebesaran dia, kesombongan dia. Kita kena tunjuk juga sifat itu pada musuh-musuh Allah Taala. Jadi hari ininya amba baca Min Fiqh Daulah Islam. Maknanya fiqh bernegara dalam Islam. Selama ininya kita mengaji fiqh bab sembahyang, bab ambil air sembahyang, bab mandi junub, bab mengekoh, bab cerah, bab bini, bab tengok anak bulan. Habis kita berasa bila kita tinggalnya kita habis ketimnah kita Islam. Sedangkan banyak lagi benda-benda tinggal. Sebagaimana semalam kuliah habis semalam. Dalam Quran ada kutiba alaikum siyam. Tapi ada kutiba alaikum qisas. Kutiba alaikum siyam maknanya wajib secara bertolih untukmu berpuasa. Allah Ta'ala kata mu nak puasa. Dia puasa ni perintah aku secara bertulis. Kutiba alaikum siyam. Diperintah secara bertulis untukmu semua. Manusia puasa. Tak kira mu ni Cina, kau Melayu, kau Arab, kau siapa dia puasa. Tapi hak ni kita pakai. Puasa sunnah, puasa wajib beda-beda. Duka citanya ada pula kutiba lain yang kita tak pakai, iaitu kutiba alaikum qisas fil qatla. Dia wajib juga cara tulis kamu qisas makna bunuh bala. Fil qatla dalam masalah bunuh-membunuh. Bila berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya, maka wajib atas kamu bunuh bala. Hak ni kita tak pakai, sedangkan sama-sama kutiba. Apa jadi begitu? Nah jawabnya satu kerana kita kedai Tuhan kita ditekan sangat fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh daulah, fiqh bernegara kita tidak tekan. Ini kerana apa jadi begini itu cerita panjang lah. Jadi cerita panjang sejak daripada 1400 tahun lagi pasal lelah ni tengah-tengah tu bermacam pasal suruh Islam ni maju mundur Islam ni, itu semua sekali berpunca daripada agak ini kita tidak sedar. Jadi hari ininya membaca fiqh daulah
Dan tuan kita ni dalam muqaddimah dia bawa ayat surah An-Nisa start daripada ayat 58 sampai ayat 61. Pakai baca belaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Ayat ini dalam surah An-Nisa mula daripada ayat 58 sampai 61. Dan dua kitab kita ni tertulis Al-Qardawi sebut pada surat ini minad dustur ilahi. Ayat ini setengah sebahagian daripada dustur Tuhan. Dustur Tuhan kita panggil perlembagaan Tuhan, undang-undang Tuhan, syariat Tuhan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruhmu, Allah yang Maha Kuasa suruhmu semua manusia supaya kamu serahkan amanah pada orang yang berkenaan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah juga minta bila kamu buat putusan di kalangan orang, mana-mana orang boleh timbul perbalahan, laki isteri ke, sahabat handai ke, kamu mesti buat putusan secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah lah orang yang paling baik memberi nasihat pada kamu. Innallaha kana sami'an basira. Karena Allah ini maha mendengar segala tutur kata kamu, basiran, maha melihat segala tindak tanduk kamu.